Selamat pagi dan kita berjumpa lagi. Apa yang kita nak bicarakan pada hari ini ialah kisah Jeffrey Epstein. Siapakah dia? Apakah yang dia buat? Mari kita kongsikan. Jeffrey Epstein bukan sekadar seorang hartawan. Dia terlibat dalam skandal gelap penuh misteri. Termasuk pemerdagangan manusia, eksploitasi wanita muda dan jaringan kuasa yang melibatkan elit dunia. Banyak penyelidik teori konspirasi mengaitkan pergerakan seperti ini dengan simbol dan falsafah Illuminati. Kumpulan yang didakwa ingin meniru kuasa Tuhan, menguasai dunia dengan akal dan nafsu tanpa batas moral. Dalam fahaman Illuminati, mengikut sumber teori yang beredar, syarat utama mereka bukan sekadar kekayaan, tetapi penyerahan moral dan jiwa kepada kejahatan, sehingga sanggup melakukan hal-hal yang melanggar fitrah manusia, termasuk ritual, korban manusia dan simbolik memakan daging manusia. Sebagai lambang penguasaan penuh ke atas kehidupan dan kematian. Adakah ini benar 100%? Tidak semua dapat dibuktikan secara saintifik, tetapi jejak sejarah dan laporan saksi sering menunjukkan ritual rahsia dan kehilangan manusia yang mencurigakan di kalangan elit tertentu. Namun satu yang pasti, jalan mereka ialah jalan menolak Tuhan. Mereka ingin menjadi seperti Tuhan, menentukan siapa hidup, siapa mati, siapa layak mulia, siapa dijadikan hamba. Dan inilah dosa paling besar sejak zaman Nabi Adam AS, iaitu kesombongan iblis yang berkata, "Aku lebih baik daripadanya, Adam. Engkau ciptakan aku daripada api sedangkan dia daripada tanah." Surah Al-A'raf 12. Kesombongan itu menjalar kepada manusia yang ingin menjadi Tuhan kecil di bumi. Apabila manusia ingin menjadi Tuhan, Tuhan datangkan kemurkaannya. Dalam sejarah para nabi, banyak kaum yang binasa kerana melampaui batas. Kaum Nabi Lut yang mengubah fitrah manusia menjadi keinginan sesama jenis. Maka Allah datangkan hujan batu dan bumi diterbalikkan. Dan kami jadikan negeri mereka yang di atas ke bawah. Dan kami hujani mereka dengan batu daripada tanah terbakar. Surah Hud 82. Kaum Ad dan Iram yang membina kota megah dan merasa mereka menguasai dunia. Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, Iram yang mempunyai bangunan tinggi yang tidak pernah dicipta seumpamanya di negeri-negeri lain? Surah Al-Fajr 6-8. Kaum Fir'aun yang berkata dengan lidahnya, "Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi." Surah An-Nazi'at 24. Lihatlah, setiap kali manusia berlagak menjadi Tuhan, maka Tuhan turunkan kehancuran. Pengajaran untuk manusia di zaman moden ini. Hari ini, dunia kembali ke arah yang sama. Penguasaan nafsu, ritual gelap, pemerdagangan manusia, pemusnahan moral. Manusia mengejar tanpa kuasa tanpa takut dosa, membina empayar teknologi tanpa akhlak, dan memperlakukan manusia lain seperti barangan dagangan. Inilah tanda kemukaan ilahi makin dekat. Allah tidak terus menghancurkan dunia secara serta-merta, memberi peluang taubat, tetapi tanda-tandanya sudah jelas. Ketidakseimbangan dunia, kejatuhan moral, penyakit pelik muncul, alam seolah marah, ribut, gempa, banjir yang luar biasa. Penutup, seruan kembali kepada fitrah. Kisah Epstein hanyalah bayangan zaman moden kepada kaum terdahulu yang musnah. Dia contoh bagaimana manusia boleh jatuh sedalam-dalamnya bila hilang rasa takut kepada Allah.
Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Surah Al-A'raf 56. Pengajaran, siapapun kita, kaya, berkuasa, pintar, bila kita menolak hukum Allah dan menuruti hawa nafsu, kita sedang meniru langkah mereka yang telah dimusnahkan. Tetapi siapa yang kembali tunduk, menyesal dan membersihkan hati, maka Allah akan muliakan walau dia pernah berdosa. Kerana untuk memahami jalan kejahatan moden di zaman ini, kita mesti kenal asal-usul mereka yang menolak Tuhan secara terang-terangan. Mari kita jelaskan dengan sejarah. Okey, kita akan sambungkan kisah-kisah sejarah yang terdahulu di episod yang akan datang. Apa yang kita nak terang pada di awalnya tadi ialah kisah Jeffrey Epstein. Ya, baiklah, itu saja. Kita akan berjumpa di lain waktu.